Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Haziq bin Mazlan dari kelas BM1, Elektif Sejarah Unit 1. Pada hari ini, saya akan membentangkan pentaksiran berterusan persembahan tugasan 2 untuk subjek SGHK 3233 dengan tajuk pembentangan pada hari ini, pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah. Baiklah, sebelum kita pergi secara lebih lanjut, mari kita mengenali dulu apa tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini. Pendidikan sejarah memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri seorang pelajar dan kesedaran patriotik pelajar sekolah rendah. Pengurusan kurikulum sejarah berkembang selari dengan perubahan sistem pendidikan di Malaysia, di negara kita sendiri, untuk menjawab cabaran masa kini. Seterusnya, guru sejarah sekolah yang berkesan menjadi penggerak utama kejayaan pengajaran dan pembelajaran sejarah. Seperti yang kita tahu, pelajar mempelajari sejarah pada tahap kedua, iaitu tahun 4, 5 dan juga 6. Dan yang terakhir untuk pengenalan, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB dengan elemen 6C, 3E dan juga 3R yang di mana kita akan mempelajari secara lebih lanjut pada slide-slide akan datang, memberi kerangka menyeluruh bagaimana guru dapat melaksanakan pengajaran yang bermakna dan berkesan. Baiklah, perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah. Apa itu perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah ni? Ya, mari kita tengok. Perkembangannya adalah, ia bermula dengan KLSR, KBSR hingga KSSR serta KSSR Semakan 2017 yang lebih berfokuskan kemahiran abad ke-21. Pengaplikasian pendekatan, kronologi dan tematik dalam mengajar sejarah. Integrasi kemahiran berfikir kritis, teknologi maklumat serta nilai patriotik. Seterusnya, pentaksiran berterusan untuk mengukur kefahaman dan kemahiran murid. Ini adalah untuk melihat sejauh mana kefahaman mereka tentang apa yang kita ajarkan. Seterusnya, pemerkasaan modul, pengajaran yang sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Seterusnya, ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Baik, mari kita lihat secara lebih lanjut. Apakah ciri-ciri guru sejarah ini? Penguasaan pengetahuan akademik sejarah dan kurikulum yang terkini. Ini membawa makna guru-guru ini tidak ketinggalan zaman dan sentiasa mengikut up to date. Seterusnya, kreativiti dan inovasi dalam kaedah pengajaran serta penggunaan teknologi digital. Oleh ini, pengaplikasian teknologi digital selalu up to date untuk pelajar-pelajar Gen Z contohnya akan menarik minat-minat mereka untuk belajar. Seterusnya, berkeyakinan, motivasi tinggi serta mampu menyuntik minat pelajar. Ini boleh menyebabkan pelajar ni tidak merasa bosan untuk belajar sejarah. Seterusnya, kepedulian terhadap latar belakang murid dan keupayaan mengaitkan sejarah dengan konteks semasa. Sebagai contoh, apabila mengajar sejarah ni, dia akan mengaitkan dengan isu-isu yang berkait dengan masa kini. Seterusnya, memiliki kemahiran komunikasi dan pengurusan bilik darjah yang efektif. Bagaimana seorang guru itu mengawal bilik darjahnya agar sentiasa ceria, sentiasa menarik. Seterusnya, sentiasa meningkatkan profesionalisme dan kemampuan pemikiran kritis. Baiklah, mari kita lihat kepada slide seterusnya. Elemen 6C dalam KPPB. Apakah elemen 6C dalam KPPB ini? Mari kita lihat secara lebih lanjut. 6C. C yang pertama, saya translatekan ke dalam bahasa Melayu, sahsiah. Penerapan nilai-nilai integriti dan jati diri. C yang kedua, kewarganegaraan, citizenship, memupuk sikap tanggungjawab dan patriotisme. C yang ketiga, kolaboratif,
atau collaboration, kerjasama dalam kumpulan dan projek berkumpulan. C yang keempat, komunikasi atau communication, kemahiran menyampaikan idea secara lisan dan tulisan. C yang kelima, creativity atau creativity juga dalam bahasa Inggeris, menggalakkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan C yang terakhir, pemikiran kritis, critical thinking, menganalisis fakta sejarah dan membina hujah yang berasas, tidak lagu. Seterusnya, elemen 3E dalam KPPB. Apakah maksud 3E pula? Tadi kita dah belajar apa itu 6C. Sebenarnya kita lihat apa pula 3E dalam KPPB ni. 3E. E yang pertama, emosi. Menggalakkan pembinaan sikap positif dalam motivasi dan motivasi dalam pembelajaran sejarah. Ini adalah untuk menarik minat pelajar agar tidak bosan mempelajari sejarah. Seterusnya, etika, ethics, menanam nilai moral dan hormat terhadap warisan sejarah. Ini adalah untuk pelajar-pelajar masa kini tidak memandang rendah, tidak memandang sejarah-sejarah nenek moyang kita sebagai satu benda yang tidak berguna, tidak membuangkan masa, menghargai sejarah, warisan sejarah nenek moyang kita. Seterusnya, eksperimen, penggunaan aktiviti praktikal dan projek sejarah untuk pengalaman pembelajaran sebenar. Baiklah, ini lebih kepada tugasan lapangan. Mereka akan melawat ke tempat-tempat yang bersejarah untuk menambahkan lagi mereka punya pengetahuan. Di sini saya ada sertakan dalam bahasa Inggerisnya emotion, ethics dan eksperimen. Baiklah, apakah fungsi 3 ini? Adalah untuk menyemai sifat kasih akan sejarah dalam diri pelajar. Ini menyebabkan mereka akan minat dengan sejarah, mata pelajaran sejarah ini. Seterusnya, kita dah belajar tentang 6C, 3E. Seterusnya kita akan lihat kepada apa itu 3R. Elemen 3R dalam KPPB. Apakah itu 3R? R yang pertama, refleksi. Pelajar menilai proses dan hasil pembelajaran mereka untuk penambahbaikan. Apabila selesai satu pembelajaran, satu sesi PDP, pelajar akan menilai, pelajar akan revise balik apa yang dia belajar untuk menambah baik, untuk menambah lagi fakta sejarah mereka agar tidak menceritakan sejarah yang salah dan sebagainya. Seterusnya, rasionalisasi. Rasionalisasi membawa maksud mendorong logik dan pertimbangan saintifik dalam memahami sejarah. Ini adalah seperti apabila pelajar itu mempelajari satu subjek, mereka akan satu tajuk sejarah, mereka akan memberi kesimpulan secara logik tentang mengapa peristiwa itu berlaku dan boleh memberi pedoman kepada diri mereka dan juga kawan-kawan mereka. Dan yang terakhir, R yang terakhir, revitalisasi, iaitu memperbaharui dan mengkaji semula maklumat sejarah supaya relevan dengan masa kini. Seperti yang kita tahu, sejarah-sejarah banyak berubah. Jadi, revitalisasi ni dalam 3R, pelajar akan sentiasa mengkaji dan terus mengkaji daripada buku-buku yang ada untuk sentiasa up to date dengan update sejarah yang baru. Contohnya seperti sejarah Mak Kilau. Mereka akan lihat pada satu buku. Seterusnya mungkin buku baru akan keluar dan mereka akan tengok pada buku baru, mungkin akan ada fakta yang berlainan. Baiklah, selesai untuk 3A. Seterusnya kita akan lihat contoh aktiviti pembelajaran sejarah sekolah rendah. Apakah contoh aktivitinya? Yang pertama kita boleh lihat di sini, bermain kad bertema. Baiklah, bermain kad bertema ni ialah seperti menggunakan kad bergambar yang berkaitan dengan tajuk sejarah untuk sesi permainan berpasukan. Seterusnya, ia dapat meningkatkan minat dan penglibatan murid secara aktif. Sebagai contoh kad bertema tersebut, kad tema kedudukan Asia Tenggara, tokoh sejarah serta peristiwa penting. Untuk tokoh sejarah, kita mungkin boleh buatkan satu kad yang bertemakan tokoh sejarah di mana kita meletakkan 5 kad contohnya. Kita akan letakkan tokoh-tokoh sejarah seperti Datuk Maharaja Lela, Mak Kilau dan sebagainya. Baiklah, seterusnya simulasi dan lakonan. Apakah simulasi dan lakonan?
Pelajar berlakon semula peristiwa sejarah seperti perdebatan antara tokoh atau peristiwa penting negara. Ia dapat menambah pemahaman konseptual dan meningkatkan kemahiran komunikasi murid. Contoh simulasi dan lakonan adalah simulasi dan lakonan semula. Sebagai contoh, waktu perjanjian Pangkor, mereka dapat melakukan semula apa yang berlaku pada persidangan tersebut, apa yang dibincangkan. Mereka boleh mendalami dan mengulang semula dialog-dialog mereka. Seterusnya, pertandingan kuis sejarah. Pertandingan kuis sejarah secara individu atau kumpulan untuk menguji ingatan dan pengetahuan. Ini mungkin lebih kepada seperti peperiksaan, namun kita boleh sediakan hadiah untuk melihatnya lebih kepada kuis. Seterusnya, ia dapat merangsang semangat kompetitif dan pembelajaran berterusan. Seterusnya, projek kumpulan. Membuat poster atau komik sejarah. Murid menghasilkan poster atau komik berkaitan dengan topik sejarah yang dipelajari. Ini dapat meningkatkan kreativiti, kerjasama dan pemahaman kandungan sejarah. Contohnya, untuk projek kumpulan membuat poster atau komik sejarah, pelajar boleh melakar semula adegan-adegan aksi yang dilakukan oleh contohnya Hang Jebat dan juga Hang Tuah. Seterusnya yang terakhir untuk aktiviti, lawatan ke muzium atau tapak warisan. Lawatan ke muzium ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran sebenar dan secara langsung mendukung pembelajaran teori. Maka pelajar-pelajar ni dapat menambah ilmu apabila mereka membuat kajian lapangan di tempat-tempat yang mereka pelajari. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada cadangan penggunaan teknologi dalam PDP sejarah. Baiklah. Yang pertama, menggunakan video klip sejarah untuk visualisasi peristiwa. Contoh visualisasi peristiwa ni, jika kita lihat di YouTube, kita boleh lihat ada beberapa content creator ni, mereka membuat dari dalam bentuk animasi, membuat satu karya dalam bentuk animasi. Contohnya seperti yang saya bagi tahu tadi, adegan aksi antara Hang Tuah dan juga Hang Jebat. Seperti yang kita tahu juga ada filem tentang Mak Kilau. Kita dapat menambahkan video klip ini dalam sesi PDP kita untuk menambahkan lagi kefahaman mereka tentang tokoh-tokoh ini. Seterusnya, penggunaan aplikasi interaktif dan permainan pembelajaran sejarah digital. Guru-guru boleh menggunakan website-website seperti WordWall, Kahoot dan sebagainya untuk membina semangat kompetitif antara pelajar tentang mata pelajaran sejarah. Ini sekaligus dapat menambah pengetahuan mereka serta dapat pelajar ini dapat revise balik apa yang mereka belajar tentang sejarah. Seterusnya, pengenalan kepada sumber digital seperti arsip dan galeri sejarah dalam talian. Seperti yang kita tahu, terdapat dalam Google ataupun sebagainya, terdapat website yang menyediakan arsip dan galeri sejarah yang kita dapat temui apabila kita search tentang arsip dan galeri sejarah. Kita juga boleh menggunakan Google itu sendiri sebagai sumber untuk mengkaji sejarah. Seterusnya, yang terakhir, aktiviti refleksi dan pembentangan menggunakan perisian persembahan digital. Baiklah, seterusnya aktiviti refleksi dan penilaian. Aktiviti refleksi. Apa itu aktiviti refleksi? Murid menulis jurnal atau refleksi mengenai apa yang mereka pelajari dan perasaan mereka terhadap sejarah. Ini dapat menambahkan lagi dan murid dapat mengulang kaji apa yang mereka belajar. Dengan ini, ingatan mereka akan bertambah lebih kuat dan mereka boleh mengenali sejarah secara lebih mendalam. Seterusnya, soal selidik berasaskan projek atau pembentangan kumpulan. Soal selidik, sebagai contoh, kita menyediakan satu borang untuk kita edarkan kepada kampung-kampung dan kita boleh kutipkan balik untuk mendapatkan pandangan mereka tentang sejarah-sejarah kampung. Selain itu, kita juga boleh interview temu duga orang-orang kampung tentang sejarah kampung dan sebagainya. Dan yang terakhir, pentaksiran formatif melalui soalan lisan, kuis dan kerja rumah interaktif. Untuk pentaksiran formatif, guru boleh menyediakan soalan-soalan lisan, kuis dan kerja rumah interaktif agar murid dapat menambah
pengetahuan dan juga mengulang kaji tentang sejarah. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita lakukan untuk tugasan kedua ini adalah perkembangan kurikulum sejarah dan ciri guru. Yang berkesan adalah asas penting. Asas yang paling penting, saya ulang, asas yang paling penting dalam mencapai matlamat pendidikan sejarah yang berkualiti. Seterusnya, pelaksanaan KPPB dengan elemen-elemen yang penting yang seperti kita lihat dalam pembuatangan saya sebentar tadi, seperti 6C, 3E dan juga 3R, memperkukuh kapasiti pedagogi guru untuk menyediakan pembelajaran sejarah yang bermakna dan membina kemahiran abad ke-21, iaitu kemahiran pada abad kini. Seterusnya, yang terakhir, dengan pendekatan ini, murid bukan sahaja menguasai pengetahuan sejarah tetapi juga membentuk sahsiah, nilai patriotik dan kemahiran kritis yang diperlukan untuk masa depan. Oleh kerana pelajar ini mempelajari pedoman-pedoman daripada sejarah-sejarah yang mereka pelajari. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.